And back and forth and back and forth. The guy was a total sadist. He's a psychopath. In the Marines, he had been upgraded to a special position doing surveillance because Nayeri was a very smart, cunning guy. I was terrified of Hossein. Like, there's these very separate parts. There was the nice, charming, draw you in part, and then there was this manipulative, angry, temper-driven, crazy, scary. Bayangkan, ketika tidur pada lewat malam, anda diculik secara mengejut setelah disumbat dalam kenderaan dan dipandu dalam keadaan mata dan tangan diikat. Para penculik menuntut lokasi duit anda yang tersembunyi di padang pasir. Malangnya, anda tidak tahu duit apa yang mereka maksudkan. Anda diseksa berkali-kali, dipukul, dikenakan renjatan elektrik dan dibakar dengan obor. Kemudian, dikeluarkan dari kenderaan di tengah padang pasir. Tiba-tiba, penculik utama mula menyanyi dan memotong kemaluan anda sebelum menuang peluntur atas anda untuk menghilangkan bukti DNA. Ini merupakan jenayah kejam yang dilakukan Hossein Nayeri, seorang bekas askar marin yang ber-IQ tinggi, sosiopatik, manipulatif dan sadis. Mengikut pihak berkuasa, perancangan jenayah ini 90% jenius. Namun, disebabkan ahli komplot lain yang menyumbang kepada baki 10%, Nayeri bertindak melarikan diri ke negara lahirnya, Iran. Langkah yang bijak buat Nayeri kerana negara Iran tiada extradition treaty dengan Amerika Syarikat. Ini bermakna pihak berkuasa tiada keupayaan membawa Nayeri pulang untuk dibicarakan. Sehinggalah I want to see you. I want you to come and meet me. We can travel all around Spain and do whatever. It'll be great. I agree. Spain, I hear, is a nice place. Menggunakan kekasih Nayeri sebagai umpan, Nayeri berjaya diberkas pihak berkuasa di Prague, dibawa pulang ke Amerika dan dipenjarakan pada September 2014. 17 bulan lagi, pada Februari 2016, Nayeri akan dibicarakan atas jenayah kejamnya. Walaupun diburu selama 2 tahun di sebalik tirai besi, Nayeri kini tidak boleh meloloskan diri dari muka pengadilan. Nayeri, sebelum ini anda mungkin boleh lari, tetapi di penjara, mana mungkin anda dapat melari ke... Nayeri? Hanya sebulan sebelum tarikh perbicaraannya, Hossein Nayeri bersama 2 teman komplot berjaya pecah keluar dari penjara Orange County, Santa Ana, California. Malah, badut-badut ini merakam proses mereka memecah keluar dan kehidupan mereka sebagai orang diburu. Kemudian, rakaman ini disiarkan Nayeri untuk tontonan awam pada tahun 2017. Bagaimana Nayeri dan komplotnya berjaya pecah keluar? Mengapa mereka merakam gerak-geri mereka sepanjang melarikan diri? Mengapa Nayeri siarkan mini dokumentari buat tontonan awam? Jawapannya, we were so grateful he decided to help us. Mungkin lebih licik dari yang disangka. Ini kisah pecah keluar penjara Orange County, Santa Ana yang didalangi seorang individu yang sangat berbahaya. Ini kisah jailbreak Hossein Nayeri. Ini kisah benar. Kena tahu. Pada September 2014, Nayeri dipenjarakan di Orange County Prison, Santa Ana, California. Sebuah penjara maximum security yang menempatkan penjenayah kesalahan ringan bersama penjenayah berprofil tinggi seperti Nayeri, di mana kesemuanya menunggu tarikh perbicaraan, kadang-kadang bertahun-tahun lama. Memang pelik mengapa percampuran ini berlaku. Namun, lebih menghairankan, Nayeri diberi gelang tangan putih menandakan dia di bawah kawalan paling longgar untuk penjara ini. Penjara Orange County mempunyai 5 tingkat.
Tingkat pertama, pejabat syarif dan tempat banduan bertemu peguam mereka. Tingkat kedua, hospital bagi banduan Orange County. Tingkat 3 dan 4 merupakan ruang di mana banduan dipenjarakan, manakala tingkat 5 atau bumbung penjara ini dihaskan sebagai pusat rekreasi banduan. Nayeri ditempatkan di tingkat 4, di ruang penahanan bergaya asrama yang dipanggil holding tank. Setiap holding tank mempunyai 2 kawasan yang dipanggil modul, satu di kiri dan satu di kanan, yang menempatkan 34 katil setiap modul. Antara 2 modul merupakan ruang berjalan bagi pengawal penjara membuat rondaan. Dengan begitu banyak mata memandang, bagaimana Nayeri berjaya pecah keluar? Lubang udara di belakang bingkai katil Nayeri. Sudah tentu lubang ini menuju ke bumbung penjara, tetapi ini masih belum menjawab persoalan. Bagaimana nak potong bukan sahaja penutup besi ini, malah bingkai katil di hadapannya. Kalau dapat potong sekalipun, bagaimana nak elak berpuluh mata yang memandang? Nak pecah keluar satu isu, nak melalui dan turun dari bumbung, bagaimana? Dan bagaimana nak merancang strategi lari jika tiada peta untuk menganalisa persekitaran? Jawapan Nayeri, selesaikan satu persatu. Tanpa alat lain buat masa ini, Nayeri terpaksa bergantung kepada senjata asasinya, intelek manipulasi dan daya tarikan untuk mula merekrut ahli-ahli komplot. Dan Nayeri benar-benar bernasib baik kerana jiran-jiran katilnya merupakan Buck Yong, 43 tahun, seorang ahli kongsi gelap berbangsa Vietnam yang mempunyai kabel dengan dunia luar, ideal sebagai pengatur untuk menyeludup alat-alat yang diperlukan. Jonathan Thieu, 20 tahun, seorang anak muda berbangsa Vietnam yang mentah dan senang dipengaruh sesuai sebagai askar suruhan. Dalam hanya beberapa minggu, Nayeri berjaya mempengaruhi mereka untuk turut serta dalam rancangan gilanya, malah memposisi dirinya sebagai ketua komplot mereka. Bagaimana Nayeri lakukan ini dengan begitu pantas memang satu misteri. Tetapi yang pasti, Nayeri kesuntukan masa. Wah, memang laju Nayeri buat kerja. Pada Disember 2014, Nayeri dan kumpulan sudah mula memotong bingkai katil Nayeri menggunakan gergaji. Bagaimana mereka berjaya dapatkan senjata tajam ini ke dalam penjara, Buck dan kabel kongsi gelapnya di dunia luar? Mengikut pihak berkuasa, ada 3 cara seorang banduan boleh menyeludup barang ke dalam penjara. Cara pertama, melalui pengawal yang korup. Cara kedua, melalui banduan yang bekerja di fasiliti-fasiliti penjara. Dan cara ketiga, cara yang lebih sinonim dengan kongsi gelap, melalui ahli kongsi gelap yang sengaja ingin dipenjarakan supaya dia boleh menyeludup barang bagi ahli lain yang sudah di dalam. Dan jangan terkejut dengan kehadiran gergaji dalam penjara seperti yang digunakan kumpulan Nayeri. Dilaporkan, gergaji bateri pernah dijumpa di kawasan banduan Orange County berbulan-bulan sebelum Nayeri melarikan diri. Bukan sekali, malah 2 kali. Okey, alat sudah ada. Tetapi bagaimana Nayeri dan kumpulan memotong tanpa menarik perhatian pengawal-pengawal dan banduan-banduan yang lain? Bayangkan, ada 64 orang dalam holding tank anda dan belum termasuk pengawal-pengawal yang meronda. Bagaimana anda nak tukar baju? Misalnya, di penjara asrama Orange County, privasi memang menjadi isu buat para banduan. Disebabkan ini, terdapat satu budaya melangsir. Jika seorang banduan memerlukan privasi untuk menukar baju atau melakukan jenayah, dia akan meminta jiran-jirannya untuk memegang cadar katil sebagai penghalang atau langsir. Budaya ini sememangnya salah di sisi undang-undang penjara dan ada kalanya ia akan dihentikan para pengawal. Tetapi dengan 60 lebih banduan yang kadangkala hanya dijaga 1 hingga 2 pengawal satu shift, boleh faham mengapa budaya melangsir biasanya dibiarkan sahaja di Orange County. Alat dah ada, langsir sudah dipasang.
Jadi, selama 60 hari, Nayari dan komplotnya perlahan-lahan memotong bingkai katil Nayari dengan strategik supaya tidak terkantoi. Namun, mereka bakal berhadapan dengan masalah yang tidak dijangka. Setelah berjaya memotong bingkai katil dalam masa 60 hari, Nayari dan kumpulan hanya memerlukan 8 hari lagi untuk memotong penutup lubang udara ini. Namun, apabila mereka berjaya menembusinya, bukan kebebasannya mereka jumpa, tetapi laluan kecil yang hanya seluas 2 kaki, jalan berselirat dan berliku, dan kemudian kegelapan. Setiap kali waktu tidur tiba, Nayari dan kumpulan akan menyelinap keluar dan cuba memetakan laluan ini dalam keadaan gelap gelita. Tetapi setelah banyak malam mencuba, jelas progres mereka terlalu perlahan jika Nayari ingin melarikan dirinya dari penjara dan tarikh perbicaraannya. Mereka perlukan cahaya. Jadi sekali lagi, Buck menggunakan kuasa kabelnya dan menyeludup. Telefon bimbit, logik. Hanya dengan satu alat, Nayari dan kumpulan kini mempunyai lampu suluh, alat untuk berkomunikasi dengan kabel di dunia luar, peranti bermain game dan perakam video. Sudahlah memecah keluar dari penjara sangat berisiko. Apa pula tujuan merekod jenayah mereka selain membangga diri dan membadut? Atau memastikan ahli komplotnya tidak membelot setelah berjaya melarikan diri? Mungkin. Setelah sebulan memetakan laluan tikus mereka, Nayari dan kumpulan akhirnya terjumpa jalan keluar dan masalah baru. Lubang baru yang mereka yakin akan tembus ke bumbung. Lubang ditutup besi-besi tebal dan 12 kaki tinggi. Bukan sahaja mereka perlukan masa yang lama untuk memotong penutup tebal ini, mereka masih perlu mencari cara untuk memanjat ke situ. Dan jika mereka akhirnya tembus ke bumbung, mereka masih perlu mengelak pandangan kamera di bumbung dan mencari cara untuk turun dengan selamat. Jika berjaya turun sekalipun, nak lari ke arah mana? Dan alangkah sedihnya jika turun dan mendarat betul-betul di hadapan pintu pejabat syarif. Untuk masalah yang ini, Nayari mempunyai idea. Seorang mangsa yang boleh dimanipulasi. Sewaktu di penjara, Nayari mula mendaftar untuk kelas yang disediakan bagi banduan yang ingin meningkatkan kemahiran diri. Kelas yang diambil Nayari, kelas bahasa Inggeris bagi mereka yang bercakap Farsi. Tetapi Nayari yang berhijrah ke Amerika pada usia muda, malah seorang bekas tentera Marine Amerika, sangat fasih berbahasa Inggeris. Jadi mengapa Nayari menghabiskan 240 jam dalam kelas bahasa Inggeris? Nosha Farin Ravaghi, seorang wanita berusia 44 tahun dan cikgu bagi kelas Nayari. Seperti Nayari, Nosha Farin juga seorang anak kelahiran Iran yang berhijrah pada usia muda. Menggunakan titik persamaan ini, Nayari mula menggunakan kemahirannya untuk menawan dan memikat. Charming, soft-spoken, handsome. Tidak lama untuk cinta berputik dan Nayari untuk memukau mangsa barunya. Setelah mendapat kepercayaan Nosha Farin, Nayari mula mengadu bahawa peguamnya culas berjumpa dengannya. Nayari berkata, dia tahu ofis peguamnya tak jauh dari penjara, cuma dia tidak pasti di mana. Alangkah baiknya jika dia ada peta sekitar penjara untuk tahu lokasi ofis peguamnya. Dan Nosha Farin memakan umpan Nayari untuk mengubat hati rakan barunya. Nosha Farin memberikan Nayari peta dari Google Maps yang dilengkapi peta penuh bumbung penjara Orange County serta bangunan-bangunan di sekelilingnya. Nayari sudah lama tahu di mana pejabat peguamnya, tetapi dengan peta barunya, Nayari kini boleh menentukan tempat turun yang selamat dan merancang strategi untuk melarikan diri. Nosha Farin Ravaghi tanpa sengaja atau niat menjadi rakan subhat Nayari dan kumpulannya. Did you have a relationship with Nayari? Cadar!
Cadar digunakan sebagai tali dan abah-abah untuk sampai ke lokasi lubang yang perlu dipotong. Masalah yang senang untuk diatasi Nayari dan kumpulan. Cuma yang susahnya, kerja memotong itu sendiri. Disebabkan besi penutup ini jauh tebal dari bingkai katil dan penutup lubang udara yang ini. Ditambah perlukan masa untuk melalui lubang tikus. Nayari dan kumpulan terpaksa menghabiskan 6 bulan sebelum berjaya menembusi bumbung Orange County. Setelah bumbung boleh diakses, langkah seterusnya, bagaimana nak mengelak dari dinampak kamera atas bumbung? Langkah yang tak perlu dirancang kerana lokasi di mana mereka tembus tiada kamera. Memang nasib mereka, semua kamera di bumbung hanya ditujukan ke kawasan rekreasi panduan. Okey, jadi yang tinggal, bagaimana nak turun 70 kaki dari bumbung penjara? Cadar! Cadar-cadar yang diikat untuk dijadikan tali panjang. Atau ini yang biasa dikatakan media. Sebenarnya, Buck sekali lagi menggunakan kabelnya untuk mendapatkan kelengkapan seperti pakaian, kasut dan tali kekuatan tinggi. Satu persatu, mereka mengumpul semua peralatan yang diperlukan. Have 3 guys rappel like 100 feet or so with some sort of a string made out of bed sheets. Kind of stuff you read about in comic books. In reality, we had a duffel bag and a backpack full of stuff. Hundreds of feet of high-grade industrial ropes, sized shoes, clothes, and much more. Penjara Orange County biasanya akan membuat roll call 2 kali sehari pada 8 malam dan 5 pagi. Setelah roll call pada 8 malam 21 Januari 2016, Nayari dan kumpulan bertindak. Seperti tikus gergasi, mereka melalui lubang udara bilik mereka, mengesot melalui laluan sempit yang dipetakan, panjat ke lubang udara besar menggunakan abah-abah cadar dan tembus keluar ke bumbung Orange County. Menggunakan tali yang diseruduk Buck, mereka turun dengan berhati-hati. Bermula dengan Jonathan selaku ahli yang paling ringan. Setelah Jonathan tiba di dasar, dia diikuti Buck dan kemudian Nayari selaku ahli yang paling berat. Setelah ketiga-tiga ahli selamat turun, mereka dibawa lari seorang pemandu yang diatur Buck dan kongsi gelapnya. Pemandu ini membekalkan Nayari dan kumpulan $900 dan sepucuk pistol. Akhirnya, setelah 16 bulan melaksanakan rancangan mereka, Nayari, Buck dan Jonathan bebas. Tetapi, ditinggalkan pemandu Buck. Jadi Nayari dan kumpulan memerlukan kenderaan lain. Sekitar 12 pagi, Buck menelefon syarikat taksi di Little Saigon, syarikat yang majoriti pemandunya berbangsa Vietnam. Setelah menunggu seketika, mereka diambil. Long Ma, seorang pemandu taksi lelaki berusia 71 tahun dan berbangsa Vietnam. Pada mulanya, Long berasa tidak sedap hati dengan kehadiran kumpulan ini dan meminta untuk menamatkan kerjanya setelah memandu seketika. Namun, Nayari dan kumpulan memberikan Long $100 untuk memandu mereka sepanjang malam. Dan Long terima satu keputusan yang dia akan kesali nanti. Ketika berhenti di pasaraya Target, Nayari dan kumpulan membeli barang-barang keperluan seperti pakaian, telefon pakai buang dan arak. Sangat banyak arak. Setelah siap membeli belah, Long ditolak masuk ke belakang keretanya dan pistol diacu ke perutnya. Nayari dan kumpulan memberitahu Long, "Kami perlukan bantuan anda. Adakah anda setuju?" Sudah tentu Long tiada pilihan lain selain berkata ya. Long Ma kini seorang hostage. Pada saat ini, Nayari tahu dia boleh menggunakan taksi Long dan aset sedia ada, bergegas ke Mexico dan mengambil flight ke Iran. Jika berjaya, dia pasti akan bebas selamanya. Walau bagaimanapun, Nayari dan kumpulan tidak memandu selatan ke Mexico. Sebaliknya, mereka memandu utara. Kenapa? Setelah bersusah payah melarikan diri, Nayari dan kumpulan memutuskan ini masa untuk parti. Percaya atau tidak,
Kehilangan Nayeri dan kumpulan hanya disedari pihak berkuasa ketika roll call 8 malam pada hari seterusnya. Entah bagaimana, Nayeri berjaya memanipulasi banduan Orange County untuk menjawab bagi pihak mereka ketika roll call 5 pagi dan mengatur satu pergaduhan tipu ketika roll call 8 malam untuk mengalih perhatian pihak berkuasa. Setelah pihak berkuasa sahkan kehilangan Nayeri, Buck dan Jonathan pada malam 22 Januari, pemburuan besar-besaran diumumkan. Call our hotline, or more importantly, if you see them, call 911. Untuk beberapa hari, Nayeri dan kumpulan menyorok di Flamingo Inn, Rosemead. Ketika tidur, Nayeri akan meletakkan kakinya atas kerusi yang menghalang pintu sebagai penggera sementara. Buck dan Long akan tidur sekatil, manakala Jonathan akan tidur di lantai dengan pistol mereka di bawah bantalnya. After 3 inmates made a daring escape from a maximum security jail. Jika tidak tidur, mereka semua, kecuali Long si hostage, akan berparti dan menyorak setiap kali nama-nama mereka disebut dalam berita. And then you can see they cut a screen there. And after that, police say the men... Tetapi, dalam sorakan mereka setiap kali disebut berita, mereka terkejut apabila nama Long Ma mula dipetik media massa. Nayeri bertukar risau. Sudah tentu polis akan cuba mencari kenderaan Long dan kehadiran Long sebagai hostage akan menyusahkan lagi keadaan mereka. Jadi Nayeri mengeluarkan 2 idea. Pertama, mereka perlukan kenderaan baru. Untuk ini, mereka jumpa sebuah van putih terpakai yang dijual di internet. Buck berjumpa dengan pemiliknya, meminta untuk uji pandu van ini dan mencurinya pulang. Senang, tetapi yang susah, idea Nayeri yang kedua. Mereka perlu membunuh Long untuk menghilangkan saksi. Untuk ini, mereka mengundi. Nayeri setuju, Jonathan setuju, Buck tidak setuju. Sepanjang mereka melarikan diri, Buck sebenarnya mengasihani Long yang dia anggap sebagai orang tuanya. Malah, setiap kali bertutur dengan Long, Buck akan menggunakan istilah uncle sebagai tanda hormat. Keingkaran Buck yang ditambah stres duit yang hampir habis mula menyebabkan perkelahian antara Buck dan Nayeri. Memang dari dulu, Nayeri si narsisis tak tahan jika arahannya tidak dipatuh. Boom! Boom! Old man. Nayeri dan kumpulan kini berada sekitar 400 batu utara dari Orange County dan menyorok di sebuah motel di San Jose, California. Long si hostage hanya mampu menengok pergaduhan antara Nayeri dan Buck yang kian hari kian meningkat. Walaupun Long tidak fasih berbahasa Inggeris, dia tahu yang dia punca perkelahian mereka. Terutamanya apabila Nayeri menunjukkan jari ke arahnya dan menjerit, Boom! Boom! Old man. Apabila pergaduhan Nayeri dan Buck bertukar fizikal, Long sudah pasti yang maut menantinya. Walaupun Buck yang menyerang dahulu, Nayeri yang lebih muda, lebih gagah, mempunyai kemahiran gusti sewaktu sekolah menengah dan seorang bekas askar marin muncul sebagai pemenang. Tapi yang peliknya, Nayeri tiba-tiba tak jadi membunuh Long. Sebaliknya, dia menyuruh semua orang ke pantai. Lebih pelik, Long nampak gembira walaupun diancam bunuh. Sebelum menyambung perjalanan, Nayeri dan kumpulan bersetuju untuk menukar nombor plate van yang mereka curi dan menggelapkan cerminnya. Untuk ini, Nayeri dan Jonathan keluar berdua, manakala Buck dan Long tinggal di motel. Di sini, Buck memulakan langkahnya. Buck meminta Long menjadi ayah angkatnya dan menggunakan taksi Long. Mereka berdua melarikan diri balik ke Orange County. Buck menyerah diri, menuntut habuan yang diletakkan ke atasnya dan dikembalikan ke penjara. Mengikut komen yang dibuat Buck, dia lebih rela mereput sepanjang hidup di penjara dari melarikan diri dengan seseorang seperti Nayeri. 43-year-old Buck Duong Yong, now Buck back Yong. in custody. Bananas. It's kind of bananas. Friday night in San Francisco. Special Friday night in San Francisco. Di San Francisco,
Nayari dan Jonathan hanya mampu berehat dan merekod diri mereka dalam van sambil menikmati hidup sebagai orang yang diburu. Malangnya bagi mereka, seorang gelandangan yang menggelar dirinya News Junkie ternampak Nayari yang sedang keluar dari vannya di tempat letak kereta terbuka. Polis dipanggil, van diserbu. Jonathan mengalah tanpa lawan. Nayari cuba lari, tetapi hanya beberapa saat sebelum dijatuhkan dan diberkas. Yeah, close forward, we got him down. Pada Julai 2017, 2 tahun sebelum tarikh baru perbicaraan Nayari. My name is Adam Hussein Nayeri. Nayari menyiarkan video rakamannya yang telah disunting buat tontonan awam. Disebabkan dia masih di penjara, video ini disiarkan melalui peguam-peguamnya. Dalam videonya, Nayari mula-mula menyangkal informasi salah media massa tentang pecah keluarnya. 100 feet or so with some sort of a string made out of bed sheets. Kind of stuff you read about in comic books. Kemudian, dia menunjukkan rakaman sewaktu di penjara dan sewaktu memecah keluar, termasuk wajah-wajah komplotnya. Babak seterusnya, kata-kata pujian kepada Long. You know, we were so grateful he decided to help us. This man is truly a hero. Hostage yang pada mulanya Nayari ingin boom. When things fall apart, you just never know. His presence kept a loose cannon from acting out. I couldn't communicate with him and I don't know what happened. Diikuti rayuan untuk mengasihani Jonathan yang masih muda. This kid shouldn't even be in jail. Well, he grew up in jail and he's 21 now. I bet he'd be in pre-med or some engineering school right now. Untuk Buck, hanya satu ayat. This is Buck, the first man in history to try to collect reward money on himself. Nayari menyambung dengan kritikan buat Captain Orange County dan pihak berkuasa. This captain gets real excited, takes the podium, directly addressing the remaining 2 fugitives, us. Someone ought to tell him, when you have no control and you say we have nothing to lose, de-escalating instead of taunting may be a better idea. Dan akhirnya Bananas. dan akhirnya menagih simpati awam. You know, we cost the taxpayers a lot of money. We scared the hell out of people and caused a lot of anxiety and fear. And at the end of the day, I can't say I feel good about that. With every ounce of my being, I absolutely feel terrible for every single person who was affected because of us. Most folks don't want to believe that some law enforcement can be a little less than honest. Serta menyuruh awam menyoal pihak berkuasa. Really? Who polices the police? Please, think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Menyuruh 2 kali. Langkah yang menarik untuk menyiarkan video ini 2 tahun sebelum perbicaraannya, yang juga bermaksud sebelum juri dipilih. Tetapi, adakah ia memberi impak di mahkamah? Mungkin. Dan ya, mungkin. Kerana keputusan perbicaraan pada 2019 hampir menjadi hang juri. Atau lebih besar kemungkinan kerana Nayari cuba memanipulasi juri sewaktu memberi keterangan. We had one juror who felt that he was absolutely innocent. When he cried on the stand during his testimony, she also cried. Namun akhirnya, Nayari disabitkan kesalahan dan dihukum penjara seumur hidup tanpa parol. Ya, kerana pada 2023, Nayari didapati bersalah atas tuduhan pecah keluar penjara dan mencuri, tetapi dibebaskan atas tuduhan menculik Long Ma. Jika anda tertanya, apa sebenarnya kisah jenayah kejam Nayari pada 2 Oktober 2012? Jawapannya ada untuk member yang hanya RM2.50 sebulan. Polis membuka bonet kereta hampir membuat mereka pengsan dan mereka juga terjumpa. Glove beratus-ratus jam, rakaman surveillance rumah Michael C. Mangsa walaupun Courtney di bawah umur memijak lehernya. Ada bonus info juga. Hanya RM2.50. Bagi mereka yang berbesar hati mengambil membership, terima kasih kerana membantu KBKT membuat lebih banyak video lebih cepat. Cadar!